improvement daripada enjin 3 silinder yang lama dulu. Untuk acceleration 0 to 100 km kita 7.6 second lah. Untuk Yaris Cross kita tak ada information, since Proton tak ada, Toyota tak ada mention acceleration time. Untuk transmission kita pakai 7 speed DCT lah, 7 speed DCT. Untuk Yaris Cross ada dua transmission lah, sama 7 speed CVT dengan eCVT. Fuel tank capacity kita besar sikit lah, kita boleh isi minyak sehingga 45 liter, manakala Yaris Cross 42 dan 36 liter. Untuk senario powertrain ni, X50 ni dia banyak advantage dari segi senario kita nak overtake kereta, kita nak naik bukit. Dia X50 lagi sesuai lah untuk push more power, since dia adalah engine turbocharged. So overtaking ataupun driving dengan full load, so X50 tak ada masalah lagi lah. Untuk exterior comparison, X50 dengan Yaris Cross dua-dua pakai LED headlamp, dan juga X50 pakai full LED tail light bar, yang light bar dekat belakang tu. Manakala tail light untuk Yaris Cross dia just dekat bahagian tepi tu saja. Dua-dua ada LED daytime running lamp, dan juga auto headlamp follow me home ni tak ada dekat Yaris Cross, kita je ada. Boleh